isu apa nama ni Laut Cina Selatan, ya, code of conduct yang dah berbelas tahun mungkin, ya, berapa kali tukar kepengurusian tak pernah selesai, tiba-tiba miraculously selesai ketika di zaman Malaysia menjadi pengurusi. Saya rasa mustahil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Episod kedua Koi, merentas batas dan menganyam nusa. Tak tahu penonton-penonton kita dekat luar sana sama ada dah tengok ke tak episod 1. Tetapi merentas batas dan menganyam nusa ni adalah sebuah rancangan barulah di Kawah Buku untuk kita cuba untuk menyingkap tirai geopolitik dunia. Di samping itu kita bercakap juga tentang menganyam nusa, iaitu tentang bagaimana geopolitik dunia memberi kesan kepada negara kita di Malaysia lah khususnya. Kalau minggu yang sudah bersama juga dengan Koi dan juga Rizal, kita dah pun menyingkap tentang sekitar tahun 2024 senario geopolitik di dunia, dan kita juga telah cuba menjangkakan beberapa expectation daripada report yang ada, daripada laporan yang ada, dan juga expertise yang ada kan. 2025 kita sudah pun membincangkan beberapa senario, dan episod kedua ini Koi dan Rizal kita akan lebih lanjut dalam membicarakan tentang ASEAN. Jadi bersama dengan kita Rizal, anchor utama lah, anchor utama yang akan membicarakan tentang hal ini. Saya rasa mungkin kita mulakan dalam hal-hal yang asas. Tapi sebelum tu kita ada komen sebenarnya daripada episod yang lepas. Tak tahu komen rakyat komen apa. Korang tengok ke tak, tapi komen tu antaranya kalau saya boleh sebut lah, dia adalah tentang saya cadangkan ni, boleh jemput lagi ketengahkan orang-orang yang kritis, pemikir, agamawan, politik dan lain-lain. Jadi itu salah satulah yang menarik perhatian, sebab yang kemudiannya ada Go Pak Su. Saya tak tahu ni anak saudara siapa. Go Pak Su tu saya rasa Rizal. Sebab saya bukan Pak Su. Saya atuk. Itulah. Jadi ada Go Pak Su dekat sini. Tapi menarik pasal memang sebenarnya dalam rancangan kita kan, untuk memanggil beberapa tokoh-tokoh lain, expertise yang lain yang boleh membicarakan tema yang kita nak bawa ni lah. Jadi nantikan, yang kita boleh sebut nantikan, mungkin dalam episod-episod yang akan datang akan ada lagi orang-orang yang istimewa yang akan kita tampilkan di dalam podcast kita. Baik, tanpa membuang masa, mungkin kita boleh tanyakan Rizal. Saya rasa mungkin persoalan yang paling asas tentang ASEAN. Tentang ASEAN ni sejarah lah, Zan. Apa sebenarnya sejarah ASEAN dan latarnya yang pada akhirnya melahirkan ASEAN sebagai suatu regional association lah, persatuan serantau. Okey, dia kena, pertama yang kena faham lah, kalau kita nak tengok tentang ASEAN ni, perkara pertama dia adalah latar dunia pada waktu tu, ya. Ini adalah period yang kata orang tu paling turbulence lah dalam setting geopolitik dunia. Cold War, ya, perang dingin. Dan ketika perang dingin ini berlaku, antara kawasan yang memang yang terkesan yang agak besar adalah Asia Tenggara. Okey. Tapi sebelum nak pergi membincangkan tentang ASEAN, perlu juga kita fahami bahawa kerjasama serantau ni bukan bermula dengan ASEAN aja. Ya. Sebelum daripada ASEAN 1967. Ya, tapi paling awal kalau nak tengok kerjasama serantau ni, yang paling awalnya adalah 1959. Ya, bila mana Perdana Menteri pertama kita lah, Tunku Abdul Rahman, almarhum melontarkan idea untuk apa yang dipanggil to linking between nation within our ethnological and geographical group, ya. Dan kemudiannya sempat 1959 dimulakan dengan CFAT, ya, yang kita panggil Southeast Asia Friendship and Economic Treaty lah, ya, yang kalau tak silap disertai oleh negara macam Malaysia, Indonesia, Filipina dan juga Thailand kalau tak silap. Dan kemudiannya
dia benda ni berevolusi, ya. Dia bukannya maksudnya macam mana seperti mana macam EU sendiri kan. EU sendiri pun dia tidak tiba-tiba jadi European Union. Dia bermula dengan Cole Agreement something lah. Saya pun sudah tak ingat dia punya perjanjian awal tu. Begitu juga dengan macam ASEAN, ya. Selepas daripada bereksperimen dengan perjanjian dipanggil CFAT ni, ya, nak besarkan lagi, nak tarik penyertaan negara-negara yang ketika itu dipanggil kawasan yang Indo-China lah, ya, Vietnam dan sebagainya ni, ya. Dan ditubuhkan apa yang dipanggil ASA, Association of Southeast Asia, ya. Dan saya terangkan sedikit dululah, ya, dia punya flow dia tu. Dan kemudiannya kita, maksudnya pemimpin-pemimpin awal, generasi awal pemimpin di Asia Tenggara ni, ya, dia tidak berhenti pada setakat itu saja untuk bereksperimen idea tentang macam mana nak linking between nation, ya, within ethnological and geographical group ni. Juga mencuba dengan idea apa yang dipanggil kemudiannya Mafilindo, ya, Malaysia, Indonesia dan juga Filipin, untuk menyatukan apa yang dipanggil bangsa Melayu lah dalam satu grouping, ya. Dan kemudiannya ini jadi broken dream lah. Start Januari saya rasa tak silap 63, dan kemudiannya tak sampai berbulan akhirnya broke up lah dengan penubuhan Malaysia, sebab dua negara ni kan, Filipin dan juga Indonesia, dia tak bersetuju lah dengan projek Malaysia ni. Dan kemudiannya pada akhir form yang paling akhir sekali, ya, bentuk yang terakhir sekali itu, dia kemudiannya muncul Association of Southeast Asian Nation, ASEAN 1967. Itu sedikit sebanyak latar lah bagaimana sebuah organisasi itu yang bermula dengan perjanjian biasa, perjanjian kerjasama ni, kemudiannya menjadi satu organisasi yang agak rapuh, ya. Kemudiannya berevolusi semakin mapan lah sehingga apa yang ada pada hari ini. Mungkin Zan, sebab bila Rizal mengatakan tadi tentang ada idea untuk menubuhkan satu kesatuan berasaskan kepada bangsa Melayu. Oh, itu sebenarnya menarik sebab ini mengingatkan saya kepada beberapa peristiwa lah, khususnya peristiwa di Filipina. Seorang tokoh yang dikenali sebagai Wenceslao Vinzon, kalau tak silap lah saya. Mungkin kalau siapa-siapa dengar ni, dia boleh untuk Google lah, Wenceslao Vinzon. Wenceslao Vinzon ni dia dianggap sebagai bapa kepada student activism di Filipina. Dan dia adalah antara orang yang awal lah yang menulis suatu makalah yang dinamakan sebagai Malaysia Irredenta. Jadi makalah ni adalah suatu makalah yang menyeru kepada kesatuan mereka yang datang dari rumpun Melayu. Sebenarnya tu menarik, tapi mungkin juga idea Wenceslao Vinzon ni mungkin datang lebih awal daripada Jose Rizal lah. Mandangkan Rizal pun, nama Rizal kat sini, Jose Rizal pun dia ada idea-idea tentang kemelayuan. Cumanya mungkin persoalan yang selanjutnya adalah, adakah idea-idea awal khususnya daripada Jose Rizal dan kemudiannya disambung oleh Wenceslao Vinzon tu merupakan juga idea yang kemungkinannya melahirkan ASEAN? Tak pasti tu. Macam mana pandangan Rizal? Besar kemungkinan, sebab macam Mafilindo sendiri pun, ni, kalau dilihat dia punya gagasan idea awal tu berangkat daripada idea Rizal tentang The Greater Malay punya konsep. Ya. Sebab tu kalau macam kita lihat sendiri kan, negara yang yalah, negara dalam ASEAN ni ada 10, ya. Dia ada 10 buah negara, tapi yang 5 founder yang awal, 3 daripadanya adalah negara-negara yang kita panggil yang The Greater Malay. Ya, Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Ya, sedikit sebanyak. Okey. Setahu saya kan, perjanjian ini berlaku di Bangkok, di dalam deklarasi Bangkok. Kan. Ya, deklarasi Bangkok ni tentang penubuhan ASEAN. Penubuhan ASEAN. Memang semata-mata itulah di Bangkok. Tadi aku nak tanya tu je. Jadi kita beralih kepada perbincangan seterusnya. Kau ada soalan kau? Kalau dalam aku ada soalan bertalu-talu ni, tapi kau tanya dulu. Kalau dalam konteks ASEAN ni, salah satu daripada kita nak pergi secara lebih tersusun lah. Maknanya kita melihat
daripada sejarah dia, macam mana penubuhan dia. Mungkin boleh saudara Rizal lah boleh terangkan bagaimana kemungkinannya ASEAN ni merangkumi negara-negara lain. Kalau macam Rizal kata tadi, pada permulaannya ASEAN ni ditubuhkan oleh negara-negara yang dianggap quote unquote lah, nanti orang kata nak memelayukan semua pula. Tapi kita quote unquote the Greater Malay, sebab idea ni sebenarnya sudah ada. Idea the Greater Malay ni Jose Rizal dan kemudian Wenceslao Vincent dan kemudian mungkin disambung oleh beberapa tokoh-tokoh lain lah. Jadi dalam konteks ni macam mana pula proses daripada negara-negara asal tu kemudian dia merangkumi pula negara-negara lain yang pada akhirnya seperti sekarang lah. Jumlah dia berapa sekarang, Zal? 10 ke? Ya, jadi, kemungkinan akan jadi 11 kalau dengan penyertaan Timor Leste, sebab Timor Leste sekarang ni status sebagai observer. Ya. Observer satu je lah sekarang. Satu saja setakat ni Timor Leste, sebab yang paling akhir kalau tak silap Vietnam kot. Cambodia 97. Okey, tapi macam mana proses untuk dia rangkum yang lain tu? Yang bermula daripada 3 negara kan? Ya. Daripada 3 negara. Tapi official dia bermula dengan 6. 5. 5 negara. Okay. Kalau ASEAN 5. Dalam deklarasi Bangkok tu. Ya, ASEAN 5. Tapi kalau maksudnya kalau macam yang kau cakap tadi tu kan, itu adalah pertubuhan yang sebelum tu. Macam Mafilindo, ASA dan juga CFAT. Sebab tu CFAT ni Southeast Asia Friendship and Economic Treaty ni mula-mula yang dibuat ni negara-negara yang macam Malaysia, Filipina semua ni dan juga Indonesia kalau tak silap. Dia nak besarkan tu. Dia nak besarkan dengan merangkul negara-negara yang daripada Indo-China ni, itu yang makanya dicadangkan penubuhan ASA, ya. Tetapi apa namanya ni, sebab kita ingat tu 1961 dia punya background dia kan. 1961 adalah tahun yang mana perang Vietnam, ya, perang dingin yang ditandai dengan perang Vietnam lah di Asia Tenggara ni sedang pada peringkat yang paling tinggi, ya, peringkat yang tengah intensify, ya. Jadi mungkin salah satu daripada strategi apa nama ni yang founding father ni adalah dengan membawa negara-negara ni bekerjasama di bawah satu organisasi, ya, boleh deter kemarahan, of course lah, komunisme lah, ya. Satu yang kena faham, ya, pertubuhan macam ASEAN semua, pertubuhan serantau macam ASEAN ni, dia bukannya, kalau tak silap, macam contoh macam banyaklah dalam buku yang dijelaskan oleh orang-orang yang pemikir-pemikir dia macam Tun Ghazali Syafi'i dan sebagainya. Dia kata adalah negara ASEAN ini bukan sebuah sebuah pertubuhan yang anti-communism, tapi non-communist state. Maksudnya? Dia negara yang bukan komunis, bukannya anti-komunis, ya. Okey. Dan satu lagi juga kena difahami, sebab tu kena faham latar dunia pada waktu tu. Kalau macam lihat sebabkan ASEAN 1967, kena faham 1965 dan kemudiannya ini adalah berlaku ideological split, ya, di antara Marxism, Leninism, Moskow lah, dan juga Marxism, Maoism, China, ya, Sino-Soviet dipanggil, Sino-Soviet split, ya, berlaku dalam tahun-tahun 65 dan kemudiannya. Jadi kalau kita nak bincangkan balik tadi macam pasal ASEAN kan, kalau macam saya dalam kajian macam dasar luar ni, dia tak boleh lari daripada domestik politik juga, kau yang sana, tak boleh lagi juga. Sebab kena ingat tu, apa yang terjadi pada tahun 67 dan ke atas. Sebelum itu, kita tarik pada tahun 1963. 1963 Indonesia dan Malaysia berkonfrontasi, ya, yang mana Indonesia melancarkan polisi yang dipanggil konfrontasi lah, Ganyang, ya? Malaysia. Ganyang Malaysia, ya, pada 63. Dan saya rasa awal Januari 63 Dr. Subandrio kot, dia dah umumkan itu, ya. Dan kemudiannya adalah berlaku parachute regular army daripada Indonesia, dia ada pula gerila dia dan sebagainya ke Malaysia. Okey, itu satu sisi. Satu sisi yang lain, perlu dilihat
tahun 63 tu juga adalah tahun yang mana penubuhan Federation of Malaysia, Persekutuan Malaysia, yang mana gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Dan kemudiannya 65 Singapura keluar. Okey. Singapura keluar pada tahun 65. Jadi kalau lihat time span tu, period itu, jangka waktu itu daripada tahun 63 ke tahun 67, ini adalah tahun-tahun yang getir dalam pengalaman Malaysia sebagai sebuah negara dan juga itu kat Malaysia. Tapi di peringkat international ini adalah latar Cold War, latar perang dingin, yang mana USSR, US masing-masing cuba menarik sokongan setiap negara. Sebab tu kalau nak lihat balik kalau ada satu buku saya pun di sini kalau tak silap dalam buku ini yang merupakan koleksi tulisan Tun Ghazali, dia ada cakap dalam ni, yang saya rasa dia punya quote ni sangat menarik. Dia punya quote dia adalah, ASEAN rose from the ashes of konfrontasi on August 8, 1967 in Bangkok. Maksudnya ASEAN tu bangkit daripada debu-debu konfrontasi yang berlaku di antara Malaysia dan juga Indonesia. Bukanlah maksudnya selepas sebelum bukanlah maksudnya ketika selepas berlaku konfrontasi itu baru nak terfikir kita kena buat kerjasama. Tidak, sebelum tu dah terfikir dah. Cumanya konfrontasi ni menjadi titik tolak kepada semua negara untuk bergabung, bekerjasama sekurang-kurangnya untuk mengelakkan apa yang saya quote sekali juga kat sini apa yang Tun Ghazali Syafi'i juga katakan dalam tulisannya di sini supaya Tun Razak dan juga saya rasa Adam Malik ni bekas Menteri Luar Indonesia nak mengelakkan apa yang dua orang dikatakan sebagai konfrontasi should never be a method of solving interstate problem among states of Southeast Asia. Tu makanya perlu ada satu unit, perlu satu organisasi yang boleh coordinate. Bukanlah maksud dia interfere dalam domestic politik, tidak. Menguruskan konflik yang mungkin timbul di antara negara-negara ini. Maknanya penubuhan ASEAN kalau dilihat asasnya bukanlah ekonomi at the first place, tetapi adalah keselamatan. Ya, boleh katakan macam tu, tapi essence kita panggil essence intipati penubuhan ASEAN tu sebenarnya lebih kepada untuk kerjasama ekonomi. Sebab bukan apa, poinnya adalah Ghazali Syafi'i cakap, poinnya adalah ketika awal penubuhan ASEAN, dia nak mengelakkan kalau letakkan political responsibility kepada organisasi yang baru ni, nation organisation ni, dia akan menjadikan organisasi ni terbeban dalam nak menguruskan hal-hal politik. Jadi makanya ditumpukan kepada socio-ekonomi dan juga socio-cultural dahulu. Yang kemudiannya berevolusi lah sampai ke hari ini. Tapi pada asasnya dia tidak ditubuhkan disebabkan oleh kepentingan keselamatan. Tapi keselamatan, mengkoordinasi keselamatan antara satu sama lain menjadi nilai utama, titik tolak mengapa penubuhan organisasi ini dilakukan. Jadi kalau mengikut pembacaan aku sedikit sebanyak tentang ASEAN ni, dia ada komuniti ASEAN ni dia dah pecah kepada 3 domain utama lah kan. Pertama adalah tentang ekonomi, kedua adalah politik dan keselamatan, ketiga adalah culture. Tadilah. Cumanya kalau itu semua selepas 2000 kot. Barulah barulah 3. Dan kalau boleh ditanyakan pasal tadi kita dah sentuh sedikit sejarah kan. Sebenarnya dalam konteks ASEAN ni, peranan kita ambil peranan dalam konteks moden hari ni, biar memang moden, maksud dia lebih kontemporari hari ni. Peranan ASEAN pada hari ini apa sebenarnya, Ustaz? Peranan ASEAN ni salah satu dia adalah untuk mengkoordinasi kepelbagaian keberagaman hubungan antarabangsa antara negara-negara serantau. Setiap negara mempunyai perbezaan pendapat antara satu sama lain. Sebab tu tadi kalau kita lihat, dia cakap tadi supaya metod konfrontasi tidak menjadi nilai
dalam hubungan antarabangsa di antara negara-negara serantau ni. Jadi ada satu badan yang boleh bukan regulate tapi coordinate. Ya, ada koordinat menyelaraskan kepelbagaian semua orang ni. Tapi ini yang menarik waktu pasal minggu dalam episod 1 sebenarnya kita ada bincangkan dan waktu tu Koi lah sebutkan tentang bagaimana untuk kita nak menyelesaikan beberapa masalah utama dalam kita punya region kita ni, khususnya dalam isu kes spesifik yang disebutkan adalah kes Myanmar tentang polisi di dalam ASEAN ini tak campur tangan. Tidak campur tangan. Tetapi kita cerita tadi kita nak koordinat, peranan dia tu itulah ini kan. Tetapi akhir sekali dasar kita tak campur tangan. Jadi dia ada berlaku sedikit orang panggil apa? Pertentangan dekat situ. Kau nak koordinat tapi kau masing-masing kena redha lah, masing-masing kena buat hal masing-masing, tetapi kau nak koordinat. Tapi macam mana tu sebenarnya? Tak, dia satu benda yang kena faham polisi tak masuk campur ni maksudnya kita mencampuri urusan domestik politik sebuah negara ahli. Ya, contohlah macam berlaku di perubahan politik di Myanmar. Tak campur tangan ni maksudnya adalah ASEAN tidak menghantar, tak tahulah macam tentera ke, sebab ASEAN tak ada tentera pun ya. Maksudnya mencampuri supaya rejim ni turun daripada kuasa dan sebagainya, itu bukan kerja dia. Ya. Tapi bukanlah bermaksud tidak ada mitigation. Mitigation tu ada, ya, mitigation yang mana melalui saluran diplomasi. Sebab tu kalau kita lihat macam sebelum ni kan, antara dia adalah dengan cara ASEAN memberikan solution dia 5-point consensus tu. Yang untuk 5 point consensus ya untuk Myanmar ikuti. Antara dia adalah tidak melakukan keganasan kepada rakyat dan sebagainya, mengembalikan order, lebih kurang macam itulah. Dia ada 5 konsensus tu. Itu melalui diplomasi ya. Sebab tu kalau macam betul, banyak orang yang kritik, saya sendiri pun saya pun pada dasarnya saya tidak bersetuju ya dengan polisi non interference ni. Tetapi kita perlu juga lihat daripada satu perspektif yang lain ya. Nak campur tangan, interference to what extent? Apa dia mekanisme dia? Sebab ASEAN tidak ditubuhkan dengan mekanisme yang macam tu. Maksudnya ASEAN tidak disediakan ya untuk mencampuri urusan-urusan domestik, sebab daripada asalnya lagi kan, macam deklarasi Bangkok yang Azlan cakap tadi kan. Dah jelas cakap tidak mencampuri urusan negara, tetapi bukanlah maksudnya biar lantak engkau lah. Kau nak jadi terbakar ke apa, tidak. Ya, bukan isu dia macam tu. Isu dia adalah supaya konflik tu tidak merebak keluar. Bila merebak keluar tu satu cerita lain lah. Tapi kalau konflik tu dalam negara, dia tak terlalu masuk campur. Tapi kalau dalam konteks ni, Rizal, adakah dengan persatuan ASEAN yang ada 5 poin tadi tu untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar lah, permasalahan di Myanmar, apakah dengan ada 5 poin tetapi pada masa yang sama tidak boleh untuk menguatkuasakan 5 poin ini? Dan kalau tak silap saya, adakah setiap negara ASEAN sepakat untuk memastikan bahawasanya setiap daripada 5 poin ini, 5 point solution lah ni, akan dilaksanakan? Sebab saya rasa setiap negara ASEAN ni dia ada hubungan yang khusus dengan jiran dia. Betul. Jadi dalam konteks ni, Zan, kemungkinan contohnya Malaysia dengan Indonesia mungkin bersetuju. Sebab dia mungkin daripada wilayah geografi yang agak berjauhan daripada Myanmar. Tetapi Thailand dengan Myanmar tu berjiran, berbatas dan bersempadan. Jadi dalam konteks tu kemungkinan lah, kalau dalam konteks tu kemungkinan Thailand mungkin tidak bersetuju kan, kerana dia akan memberi kesan kepada domestik politik dia sendiri. Jadi dalam konteks ni saya tak nampak
sesuatu yang konkret lah yang boleh dilakukan oleh ASEAN untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti di Myanmar. Dan menambah juga apa yang Koi sebutkan tadi, apakah mungkin disebabkan jurang yang berbeza antara negara, khususnya dari sudut kemajuan ekonomi, kekayaan negara, macam Singapura sangat mungkin lebih terkehadapan lah. Negara maju kalau lah. kita melihat Myanmar ni pula mungkin agak sedikit terkebelakang. Jadi adakah benda tu pun menjadi hambatan sebenarnya kan? Itu salah satu. Kita nak make sure semua berada dalam pace yang sama. Itu saya rasa mungkin cabaran yang sebenarnya susah untuk mencari jalan tengah tu. Okey, mungkin tambah satu lagi Azan. Sebab Azan melihat daripada jurang ekonomi. Sebenarnya saya rasa ada juga jurang ideologi yang berbeza. Contohnya macam Laos. Kan? Itu one party system. Vietnam one party system. Malaysia, Indonesia demokrasi quote-unquote lah. Demokrasi. Dan kemudian Thailand pula demokrasi tetapi ada sistem beraja yang sangat mempengaruhi. Jadi bukan hanya daripada sudut ada kesenjangan ekonomi tetapi juga kesenjangan ideologi di antara satu negara dengan satu negara yang lain yang menyukarkan untuk mendapat satu kesepakatan lah pada pandangan saya. Jadi nak tanya Rizal, adakah ada wujud wacana di dalam perbincangan ASEAN ini tentang mungkin idea tentang campur tangan ini mungkin idea tidak campur tangan ni mungkin idea yang outdated yang mungkin kenapa kita masih mengekalkan sejak daripada 67 tidak ada sebarang reformasi, perubahan untuk menjadikan ASEAN lebih mengambil bahagian khususnya di dalam rantau ni lah. Tak, dia macam saya cakap tadi lah, apa nama ini, setting awal ASEAN bukannya sebagai sebuah apa kita panggil ni security architecture dia lebih kepada untuk apa nama kerjasama ekonomi, kerjasama culture, kebudayaan dan sebagainya tapi saya pun setuju dengan seperti mana macam penganalisis yang lain lah yang mengatakan bahawa non-interference ni non-intervention policy ni tidak sudah apa kita panggil sudah arkaik, sudah outdated yang mungkin perlu dipertimbangkan semula di masa akan datang. Dan tapi macam mana cakap, belum ada satu mekanisme yang serius. Mungkin perbincangan secara akademik mungkin ada, tapi perbincangan secara polisi tidak dimajukan ke depan mungkin sebab kenapa? Itu menarik tu. Kenapa perbincangan seperti itu tidak dimajukan di tingkat atas? Saya rasa lah pada saya lah sebab ASEAN ni dia satu region yang diverse perkara yang paling asas sendiri lah, contoh dari segi ekonomi sendiri masih lagi belum mencapai ke tahap apa yang kesamarataan ekonomi dalam semua negara. Contoh saya tengok sini kalau macam GDP per kapita, GDP per kapita dalam negara ASEAN ni yang paling tinggi Singapura, 85,000 USD dia punya per kapita dia pada tahun 2023. Ni figure oleh World Bank Dan yang paling rendah sekali adalah Myanmar, 1,200 GDP per kapita dia. Gap besar. Kesenjangan ekonomi tu masih jauh. Okey, satu. Kedua dia kerjasama, usaha sama dan juga apa nama ni strategik, kerjasama strategik lah antara negara-negara ni masih lagi pada peringkat yang belum sampai ke tahap seperti macam EU. Sebab tu kalau macam saya kan, macam ada yang mengkritik yang mengkritik ASEAN kenapa tidak seperti EU semua. Tak boleh ambil EU sebagai apa nama ni contoh yang untuk compare antara dua buah organisasi ni jauh. Setting dia lain. Satu setting dia lain. Sebab saya rasa perkara yang paling utama dia, founding father ASEAN ni mereka merasakan bahawa kerjasama ekonomi itu perlu diletakkan ke depan dulu berbanding dengan kerjasama politik, keselamatan apa semua ni.
dalam isu keselamatan ni selagi dapat nak mitigate, nak manage, coordinate perbezaan ni dah sudah okey. Sebab saya masih ingat lagi salah satu yang juga ditulis oleh Tun Ghazali lah. Ya. Macam yang bila dia katakan nak mengelakkan konfrontasi daripada menjadi order of the day kepada negara-negara ASEAN ni, dia mengatakan bahawa salah satu dia kan perlu ada familiarity di kalangan pegawai-pegawai setiap negara ni, kenal antara satu sama lain. Satu. Kedua dia, jikalau ada satu kawasan yang bertindan lah sebagai contoh kan, apa yang perlu dibuat adalah kita sama-sama bangunkan. Konsep dia adalah drinking water from the same well. Ya, minum daripada telaga yang sama. Yang ini ditunjukkan oleh macam Malaysia dan juga Thailand lah. Ya, Malaysia dan juga Thailand pada tahun peringkat awal dulu zaman Tunku Rahman. Ya, bila ada kawasan yang bertindan ni, kemudiannya ditubuhkan joint management area or something lah. Tapi menarik ada anekdot sikit lah dalam cerita-cerita orang lama ni kan. Dia kata apa tau, sign di antara Malaysia dan Thailand tu untuk joint management area ni dibuat dekat satu kedai kuih tiaw dekat depan Universiti Chiang Mai. Antara Tunku dan juga counterpart dia lah. Saya lupa siapa counterpart dia pada waktu tu. Mungkin Tanom Kita Kacon dan sebagainya lah. Tapi kena kat tu. Sebab dua-dua ni bercakap Siam. Tunku pun fasih. Ya, Tunku fasih. Fasih betul-betul. Ya. Dan in fact dia sekolah dekat Bangkok. Ya. Dan ni, itu yang dia linking nation within ethnological area tu. Ini sebenarnya sangat menarik. Sebab bila Rizal menyentuh tentang Thailand, kenapa tumpuan diberikan kepada Myanmar? Sebab ada konflik kan. Tetapi sebenarnya di selatan Thailand pun ada konflik juga. Kenapa tidak diberi tumpuan kepada selatan Thailand misalnya? Sebab hari itu untuk commemorate Tak Bai punya massacre lah, pembunuhan beramai-ramai di Tak Bai, itu terjadi letupan bom berbelas-belas oleh pejuang-pejuang daripada selatan Thailand lah, daripada wilayah Patani. Jadi kenapa Myanmar yang menjadi tumpuan, tidak Thailand? Sama juga soalan dia, Rizal, kenapa bukan Filipina? Dekat Filipina pun ada konflik bersenjata dengan kumpulan-kumpulan yang ingin memisahkan daripada Filipina. Begitu juga kalau dululah di Aceh, tapi Aceh itu sudah selesai lah. Jadi dalam konteks ni, kenapa tumpuan diberikan kepada Myanmar, tidak kepada kawasan-kawasan yang sebenarnya memang juga ada konflik? Jadi apa fungsi ASEAN dalam hal ini apabila memilih-milih berat sebelah di dalam menyelesaikan konflik di rantau kita ni? Ya, saya rasa salah satu dia kenapa konflik di Myanmar dilihat lebih bukan dilihat penting, diberikan tumpuan berbanding macam tempat-tempat yang disebutkan tadi lah. Pertama, dia tidak ada refugee yang lagi daripada secara beramai-ramai daripada selatan Thailand dan juga tapi kalau Filipin, Jal. Kalau Filipin tahun-tahun 70-an sewaktu MNLF giat lah dalam waktu kontak bersenjata tu, itu ratus ribu kalau tak silap saya lah pelarian daripada Filipina. Mungkin tetapi waktu tak tu pernah Filipin nampak belum masuk ASEAN lagi kot. Itu dah masuk dah. Filipin member. Founding member state. Macam mana tu ya? Saya tidak bukan jurucakap ASEAN. Tak, macam mana kita nak menganalisa? Untuk saya macam ni tau. Untuk manusia dia ada psikologi. Psikologi ni mungkin boleh digali daripada sudut budaya serantau ni. Budaya rantau. Saya tak tahulah apa psikologi sebab saya bukannya pakar untuk membincangkan benda ni, tapi saya boleh berfikir untuk melihat bahawasanya ada psikologi yang khusus di kalangan negara-negara ASEAN sehingga kan ada konflik-konflik yang pada akhirnya sapu bawah tikar. Sedangkan ia terus-menerus didiamkan, terus-menerus berlaku. Tak, saya rasa macam Myanmar mengapa ditumpukan dalam perbincangan konflik di ASEAN ya. Salah satu dia ini adalah junta tentera, military junta ya. Satu military junta, dan saya rasa antara yang dia pernah menjadi negara yang memilih pemimpin secara demokrasi lah, Aung San Suu Kyi, yang kemudiannya dijatuhkan ya.
nak compare macam Thailand tadi dan juga Filipina kan. Ini adalah negara-negara yang mana pemimpinnya dipilih secara demokrasi. Okey. Tapi itu bukanlah alasan perlu perkara ni di sweep under the carpet, ya. Bukanlah maksudnya dia tidak dibincangkan. Saya rasa banyak perbincangan yang dilakukan, ya, untuk menangani konflik-konflik yang berlaku di dua buah kawasan ini. Dua-dua ni pun selatan kan, selatan Thailand dan juga selatan Filipina, ya. Tetapi apa namanya ni, perlu dilihat juga, ya, kedua-dua konflik ini sedikit sebanyak ada dia punya jalan untuk menuju resolution. Ya, contoh macam satu Filipina lah, ya, dia kemudiannya 96 ada buat ARMM kan, apa namanya ni, Autonomous Region Muslim Mindanao. Ya. Kemudiannya macam di selatan Thailand pun ada berlaku apa namanya ni, compromise or something. Saya pun dah sudah tidak apa nama ni, get in touch dengan perkembangan di selatan Thailand, ya. Tapi kalaulah saya melihat benda ini, ya, macam di Myanmar tidak ada. Pemilihan itu adalah pilih pemimpin secara demokratik kejap, tapi kemudian jatuh. Selatan Thailand sekurang-kurangnya ada orang-orang daripada selatan yang pernah mendaki puncak kuasa. Ya. Muan Makno Makta contoh kan, pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Ya, Arwah Surin, ya, pernah menjadi Menteri Luar. Ya, Menteri Luar, kemudiannya Sekretari Jeneral ASEAN. Ya, ada. Okey. Dan tapi untuk menjawab persoalan kat sini kan, mengapa ASEAN tak interfere, ya, kita bukan nak analisis konflik tu. Itu satu topik lain, atau panjang cerita dia. Kenapa ASEAN tidak interfere, ya, saya rasakan mungkin, ya, ada backdoor diplomasi yang berlaku. Tapi dalam erti kata untuk campur tangan secara langsung itu tidak boleh. Ya, memang sebab berbalik-balik macam deklarasi Bangkok lah. Memang dah cakap tidak campur tangan. Okey, tidak campur tangan di antara negara ni. Dia point dia macam ni tau. Tak campur tangan dalam urusan tetangga kita, ya. Nak mengelakkan daripada kemudiannya konflik dalaman tu akhirnya menjadi konflik antara negara. Kan? Faham. Itu saya rasa point dia kenapa non-interference policy. ASEAN ini pengerusi dia bertukar setiap tahun. Setahun sekali. Pengerusian dia kan. Setahun sekali itu akan bertukar. Jadi persoalan dia adalah tentang sebenarnya apakah peranan apabila sesebuah negara itu dilantik jadi pengerusi. Dan seandainya kita menyebut tentang agenda reformasi kepada ASEAN, sebab kita kata tadi ada wacana tentang auditor, tentang apa dah tak boleh dah ni, tak campur tangan, kita mungkin kena lebih masuk pergi ke arah EU sebagai contoh. Tapi pengerusi yang bertukar setiap tahun ni, peranan dia apa? Dan kalau agenda reformasi itu dilakukan oleh siapa? Pengerusi ASEAN tu ke? Tapi dia ada setahun je. Bukan. Pengerusi ni bukan kerja dia nak menyelesaikan masalah. Pengerusi ni kerja dia adalah untuk put agenda on the table. Satu. Kedua, dia nak coordinate apa dia agenda yang perlu diketengahkan. Ya. Sebab setahun, dalam masa setahun tak mustahil. Kalau contoh kan, kita ambil contoh satulah. Isu apa nama ni, Laut Cina Selatan. Ya. Code of conduct yang dah berbelas tahun mungkin. Ya, berapa kali tukar kepengurusian tak pernah selesai. Tiba-tiba miraculously selesai ketika di zaman Malaysia menjadi pengerusi. Saya rasa mustahil. Ya. Tetapi salah satu daripada taktik diplomasi ini adalah dia stall game tau. Memperlambatkan konflik itu dia berlaku. Konflik akan berlaku tapi sekurang-kurangnya dilambatkan. Ya. Bukan di zaman sesiapa jadi pengerusi lah. Kita tidak tahu. Sebab bila sebut macam ni lah, macam konflik, macam kita ambil apa ni, Laut Cina Selatan lah. Yang jadi dia punya stakeholder dia bukan negara ASEAN je. Dia melibatkan juga apa nama ni, China. Ya, China itu termasuk salah satu daripada dah 10 ke dah 11 lah. Rasanya 10 lah kot. Ya, dulu dia 10 jadi 9. Sekarang dah 11 jadi 9 jadi 10 kot. 10-line.
Kalau tak silap lah 10 garisan tu kan. Oh, dah bertukar daripada 9 dash line jadi Dia awal 10 dash line. dulu 12 ke berapa lah, lepas tu jadi 11, lepas tu jadi 9. Ni dah ada 10 dah kalau tak silap. Kalau tak silap lah, kena check balik lah. Ya, tapi maksudnya poin dekat sini adalah apa yang saya nak katakan, ya. Bila satu konflik itu berlaku dalam rantau macam Asia Tenggara ni, ya, bukan hanya negara-negara ASEAN yang 10 ini yang jadi stakeholder, ya, pemegang taruh. Bahasa Melayu tu kan, pemegang taruh dalam konflik ini, dia juga melibatkan yang lain macam China dan sebagainya, kuasa besar. Jadi Taiwan bagai. Okey, Jal. Jadi dalam konteks ni, sebab yang mengambil alih kepengerusian ASEAN adalah Malaysia lah. Ya. Yang diwakili oleh PMX lah kan. Okey. Jadi dalam konteks ni, memandangkan kita sebenarnya dalam perbincangan kita tadi, saya nampak salah satu daripada perkara yang menyukarkan ASEAN untuk menguatkuasakan tu adalah kerana mekanisme dalaman dia tu. Dia ada perkara-perkara yang sudah disepakati. Jadi tidakkah kalau sekiranya Malaysia sekarang ini menjadi pengerusi ASEAN dan PMX adalah wakilnya, untuk diajukan supaya ada perubahan daripada sudut mekanisme tu. Jadi adakah itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh PMX untuk kita kalau tak tukar pun, maknanya put it on the table. Maknanya letak di meja rundingan untuk kita bincangkan kembali mekanisme yang nampaknya pada akhirnya lepas satu pengerusi, tetapi banyak perkara yang tak dapat diselesaikan. Khususnya kalau macam Myanmar tu sebenarnya sudah terjadi lama dah kan? Lama dah. Berapa pengerusi? Saya ingat banyak. Dah banyak pengerusi tak selesai-selesai, maknanya ada masalah mekanisme tu. Jadi adakah PMX ataupun Malaysia lah mempunyai iltizam untuk membawa permasalahan dalam mekanisme dalaman ni untuk dibincangkan di peringkat ASEAN? Saya rasa lah untuk berlaku adil kepada setiap pengerusi ASEAN, negara-negara yang menjadi pengerusi ASEAN ya. Satu yang kita perlu kedepankan, setiap zaman ni dia ada dinamika yang beza. Okay. Ya, dia ada dinamik yang beza. Contohnya lah macam ketika tahun 90-an, tahun 60-an, dinamika dia perang dingin, ya. Manakala selepas tahun 90-an, ya, dinamika dia post Cold War. Dengan perang saudara yang berlaku di Cambodia, ya. Betul. Dan sebagainya. Itu dinamik pada waktu tu. Dan sekarang ini pula, kan, bukan saya rasa lah untuk berlaku adil tadi, ya, bukannya dia tak nak selesaikan. Banyak masalah-masalah lain yang kunjung tiba, yang datang. Contoh kan, the problem of the day adalah how to navigate the region within rivalry between US and China. Ya, khususnya I mean, gila, Trump buat gila pula nak slap apa nama ni, negara-negara ni dengan 20% tarif apa semua kan. So setiap zaman itu mempunyai dinamika yang berbeza. So itu dinamika itu yang perlu diselesaikan dulu. Berbanding, sebab saya rasa lah untuk nak selesaikan yang apa nama ni sedia ada tu memang ya ambil masa, tak tahu berapa. Sebab tu dia ada contoh kan, dia ada declaration, contohlah declaration ASEAN 2050, apa nama tu tahun 2030, macam-macam lah. Setiap ni adalah declaration dan sebagainya. Itu kan apa nama ni iltizam. Iltizam untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan krisis ni dalam masa 10 tahun contoh. Sebab itu framework dalam penyelesaian konflik, ya. Mana ada orang selesaikan konflik setahun dua, ya. Kalau contohlah kalau sehebat-hebat orang yang jadi negotiator perang sendiri pun kan, tak Palestin punya Middle East apa semua tak selesai sampai hari ni. Kan? Tapi ada kemungkinan tak mekanisme dalaman tu saya rasa berseiring dengan perubahan dinamika dunia, dia akan berubah. Tetapi kau ya, kita ambil satu lah. Kita dah bincang tadi pasal non-intervention policy ni kan. Contohlah kan, orang selalu shock lah cakap kena ada intervention. Tapi persoalannya intervention yang macam mana? Ya. Kau orang nak minum air, persoalannya kau nak minum tu air sirap ke, air bandung ke, ataupun air kopi.
Orang hanya membincangkan tentang benda subjek tu, tapi tidak essence dia. Tapi Dan itu approach itu macam mana? Tapi itu Rizal, itu berbalik kepada persoalan yang saya kemukakan tadilah, iaitu tentang ideologi yang berbeza. Maknanya ada negara-negara yang memang mengangkat liberal demokrasi lah sebagai sistem operasi pemerintahan mereka. Tetapi ada negara-negara yang memang bukan mengangkat ataupun mengimplementasikan liberal demokrasi. Jadi dalam konteks ni itu yang menimbulkan kerumitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya rasa agak sukar sebenarnya, kecuali kalau terdapat macam satu kesepakatan yang dapat dibincangkan bukan hanya di tingkat atas tetapi juga di tingkat people to people. Maknanya masyarakat kepada masyarakat, rakyat kepada rakyat, berbanding dengan negara, government to government. Sebab kecenderungan negara kepada negara ni ataupun kerajaan kepada kerajaan ni, dia biasanya akan berpegang kepada undang-undang dan peraturan yang sudah sedia ada. Jadi dalam konteks ni, saya rasalah usaha yang lebih realistik adalah untuk memperkukuhkan di tingkat masyarakat. In fact, kalau tak silap saya, ASEAN tu kan ada alternatif kan, yang maknanya satu yang di peringkat G2G lah, government to government. Tetapi pada masa yang sama dia ada juga, kalau tak silap saya, ASEAN People's Assembly. Sebab saya pernah sekali Azan menyertai, ni lama dululah, tahun 2000 berapa lah, masa tu dekat Batam. Masa tu dekat Batam. Jadi pada waktu yang sama memang ada G2G di tahun itu, saya tak ingat tahun berapa, tapi pada masa yang sama ada juga di tingkat masyarakat, NGO dan masyarakat sivil. Jadi kemungkinan ini kalau dikuatkan, kemungkinan ia boleh menjadi tenaga lah untuk memberi macam pressure ataupun desakan untuk ASEAN lebih proaktif di dalam menyelesaikan masalah-masalah serantau. Sebab tu kalau lihat tadi Azlan macam yang ada 3 division governance dia tu kan, political security, cultural dan juga sosioekonomi ASEAN ni kan. Kena kita jangan lupakan sejarah ASEAN People Forum yang mana memberikan peluang kepada CSO seluruh rantau ni berkumpul dan juga berbincang untuk mengemukakan pendapat dan juga saranan, bermula 2015 ketika kepengerusian Malaysia dulu, ASEAN People Forum di KL. Kalau tak silap 2015, kalau tak silap saya, yang mana people to people diplomasi ni diberikan highlight yang lebih dalam mengadakan perbincangan di peringkat region, bukan masa tak ada. Tapi persoalannya selepas itu apa yang terjadi, tadi Rizal ada sentuh sikit tentang rivalry antara China dan juga US kan. Tapi kalau kita tengok di dalam antara perjanjian ekonomi yang berlaku di dalam ASEAN, sebagai contoh RCEP, ada satu yang perjanjian yang melibatkan negara-negara ASEAN yang juga melibatkan China, Jepun, Korea, New Zealand, Australia, terhadap 5 buah negara tersebut, yang telah membuat beberapa ketetapan lah, yang antaranya adalah untuk membantu ekonomi ni telah dibatalkan tarif. Maknanya tarif cukai import dibatalkan. Tak ada sebarang tarif. Tetapi dia sangat membantu. Dia sangat membantu. Tetapi halangan yang selain daripada tarif itu tidak pernah dapat dirungkaikan. Sebagai contoh, dagangan daripada contohnya Malaysia dengan negara jiran ataupun 5 negara lain yang terbabit, memang dia sudah tidak dikenakan tarif. Tidak ada sebarang cukai. Tetapi syarat lain untuk mengimport itu juga menjadi hambatan kepada proses perdagangan itu berlaku, iaitu halangan bukan tarif lah. Halangan bukan tarif. Jadi masih juga dilihat bahawa usaha ekonomi ni walaupun cuba untuk dibuat untuk mempermudahkan urusan hubungan negara-negara ASEAN dengan 5 negara yang disebut tadi, tetapi masih lagi tetap menjadi hambatan kerana negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN ini memang mempunyai ciri-ciri undang-undang yang berbeza. Mungkin disebabkan ideologi tadi, disebabkan jurang ekonomi tadi, budaya tadi.
Jadi dia sentiasa ada hambatan-hambatan yang nak pergi kat sini tak boleh, nak pergi kat situ tak boleh. Jadi selalu banyak cabaran. Pada saya lah kan, ini work in progress. Ya, work in progress. Yang mana kalau macam lihat pada segi sejarah sendiri kan, ASEAN kita panggil ni free trade area ni kan, daripada tahun 92 lagi. Ya, telah ilhamkan dan cuba nak dibuat semenjak tahun 92 lagi. Kemudiannya sehingga ke zaman hari ini ya, masih lagi aspirasi untuk mewujudkan single market dalam rantau ini masih belum tercapai, macam disebabkan oleh beberapa macam benda tadi lah yang Azlan sebutkan tadi. Perbezaan sistem politiknya, budayanya, set undang-undang yang beza. Dan saya rasa ini adalah antara cabaran-cabaran yang biasa dihadapi dalam nak menyatukan aktor yang pelbagai. Ya. Contoh macam saya sebutkan tadi lah, macam EU tadi kan. EU sendiri pun dia tidak jadi di tahun 2000 kot kalau saya buat kan. Dia bukannya tiba-tiba jadi single currency apa semua. Bermula dengan apa? Dengan coal, arang batu punya agreement apa semua tu. Maastricht ke? I pun lupa lah. Tak ingat lah Maastricht agreement ke apa. Kena check balik lah. Lupa lah aku. Maksudnya dia benda macam ni. Regional organisation nak mencapai kepada tahap kematangan tu, dia melalui zaman-zaman, dinamika, hambatan dan sebagainya yang berbeza. Ya, ambil masa lah. Dia ambil masa. Dia tak boleh tiba-tiba, dia tak ada jadi tiba-tiba. Ini contoh arwah Surin Pitsuwan zaman dia jadi Secretary General selama 5 tahun lah. Antara aspiration dia adalah nak menjadikan ASEAN sebagai komuniti yang satu. Surin Pitsuwan 5 tahun pegang Setiausaha Agong memang 5 tahun. Oh, Setiausaha Agong memang 5 tahun. Kepengurusian tu yang setahun. Okay. Sebab Setiausaha Agong ni governance. Sekretariat di Jakarta. Faham. Ya. Dia punya aspiration pada waktu itu pun adalah nak menjadikan komuniti ASEAN ni menjadi satu komuniti, integrate. Tapi macam tadilah cakap dia kan, perbezaan dari segi jurang ekonomi dan sebagainya apa kan, ini yang hambatan-hambatan yang menjadikan usaha ke arah nak capai tu agak lambat. Ya, ditambah juga dengan dinamik yang berbeza setiap zaman. Macam sekarang contoh kan, siapa yang nak bercakap lagi soal ya satu komuniti di ASEAN ni, integrasi dalam kalangan ASEAN, bila mana orang semua tengah sibuk nak fikir kena tak kena tarif ni, akan berlaku ke konflik atau tidak antara China dan juga US di Laut Cina Selatan. Macam mana masa depan semiconductor di industri di Asia Tenggara ni bila berlaku perang perdagangan di antara dua negara ni. Orang ni semua occupied dengan macam-macam masalah-masalah semasa. Jadi saya rasa benda ni work in progress. Ya. Tapi kalau dalam konteks persaingan, satu lagi macam contoh kan, pada peringkat awal penubuhan kerjasama serantau ni pun berapa kali yang kita sebut tadi, CIFAD, ASAM, Mafilindo, sampailah akhirnya dapat pada ASEAN. Jadi dia seperti mana anda hendak mendaki Borobudur kan, bawah tu dia ada Buddha dan Sangkar tu kan. Sampai yang paling akhir kali tinggal Sangkar je, Buddhanya sudah tidak ada. Filosofi macam tu lah, nak menuju kesempurnaan ya, dia perlu melalui pelbagai dinamika yang beza. Ini contoh lah. Saya nak berbalik pada satu hambatan dan dinamika yang sekarang ni terkini ni tak dapat lari daripada persaingan antara China dan Amerika. Jadi dalam konteks ni, China ni adalah sebuah wilayah yang secara geografinya lebih dekat lah dengan kita. Khususnya paling besar perdagangan dengan Asia Tenggara. Paling besar dan juga berdekatan. Dan juga ada negara-negara ASEAN yang bersepadan. Filipina contohnya, Vietnam contohnya. Dan RCEP ni kita deal dengan China, tapi di US tidak ada satu perjanjian ASEAN ni dengan US. Berbeza dengan China. Jadi dalam konteks tu, itu menarik sebab dalam konteks ni, bila persaingan antara China dan juga Amerika berlaku, memang salah satu daripada matlamat ASEAN untuk zone of neutrality lah, maknanya nak memastikan zone kita ni adalah zone yang neutral. Tapi itu adalah retorik pada pandangan saya lah, itu retorik. Sebab
pada akhirnya kita pun tahu ada negara-negara, contohnya Filipina dengan China tu, dia memang berseteru sebab memang sudah ada konflik untuk tuntutan wilayah. Begitu juga antara China dan Vietnam. Ini kerana ada sejarah. Selepas pada perang Vietnam tu, dia ada perang tu antara Vietnam dengan China. Begitu juga dengan beberapa negara lain, contohnya macam China banyak bantu Laos. Sehingga Laos sekarang ni menghadapi hutang yang besar lah dengan China. Dan China juga dia dekat dengan Myanmar. Tapi pada masa yang sama, Zan, Singapura kita tahu. Singapura ni memang sebelah US lah. Malaysia kita tidak tahu. Dia seperti biasa sang kancil lah. Maknanya dia hedging lah. Dia pakuk keliling. dia main banyak kolam lah. Main banyak kolam kan sebab negara kecil. Thailand pada masa yang sama dia ada kecenderungan dia sendiri. Kan? Jadi dalam konteks yang macam ni, Zal, apa pandangan engkau lah, pandangan Rizal tentang apa yang seharusnya ASEAN lakukan ke depan, khususnya dalam mendepani persaingan yang pasti berlaku dan sedang berlaku antara China dan US. Mendepani dan juga mencari keseimbangan. Okey, dia paling utama dia, salah satu saya rasa lah tugas ASEAN ni nak mengelakkan daripada konflik antara dua buah kuasa ni kan berlaku dalam kawasan kita. Ya. So kita keep everything at the bay. Okey, itu prinsip dia. Tapi bukanlah bermaksud ASEAN perlu campur tangan nak dictate negara-negara ni punya diplomasi. Contoh kan, tu cakap this very very diverse region, ya. Thailand memang hebatlah diplomasi dia daripada dulu lagi, bamboo bending with the wind. Ya. Angin tolak ke mana-mana dia pergi. Dan dalam cara tu dia dapat mengekalkan dia punya kemerdekaan dia. Macam isu macam Filipin sebagai contoh. Filipin adalah salah satunya negara ASEAN, kalau tak salah saya lah, negara member ASEAN yang mempunyai perjanjian ketenteraan dengan mereka. Okey, dia satu je. Negara lain tak ada kalau tak salah. Singapura dia saya tak pasti, tapi saya rasa dia tidak ada perjanjian yang ketenteraan dengan Amerika kalau tak salah. Kerjasama ada. Perjanjian dan kerjasama ni beza. Ya, perjanjian ni treaty. Ya, kerjasama ni boleh jadi dalam bentuk latihan, exercise, ketenteraan dan sebagainya. Malaysia membuat benda itu. Okey. Berbalik macam persoalan tadi tu kan. Kita tak boleh sebagai sebuah organisasi serantau, dia tak boleh nak dictate siapa nak kena berkawan dengan siapa dan sebagainya, sebab pada akhirnya prinsip dalam international relation, every state is a sovereign. Ya, setiap negara mempunyai berdaulat yang boleh mengatur diplomasi masing-masing accordingly. Ya, sebagai contoh lah, nak tengok balik macam kerjasama tadilah. Malaysia, sejarahnya Malaysia pernah menolak untuk menyertai SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Ini macam nak replicate NATO lah. Ya, dalam SEATO ni organisasi nak memerangi, nak combat communist expansion di Asia Tenggara. Ya, yang macam mana kan, nama dia Southeast Asia tapi ada Pakistan, ada India. Dan saya rasa negara Southeast Asia kalau tak silap lah yang join pada waktu tu, kalau tak silap Thailand dengan Filipin kot. Singapura saya tak pasti. Tapi yang pasti Thailand dan Filipin. Malaysia tak nak. Tahu tak apa yang menyebabkan Malaysia tak nak? Dalam kajian dilakukan oleh penyelidik dasar luar Malaysia, ya, salah satu punca kenapa Tunku reluctant, keberatan untuk membawa Malaysia menyertai SEATO ni, sebab apa tau? Sebab dia tak popular dalam kalangan orang Malaysia. Isu SEATO ni ya dibawa masuk dalam UMNO punya apa namanya ni, mesyuarat agung. Mesyuarat UMNO. Sampai Tunku terpaksa buat apa nama ni, apa dia panggil lah, emergency meeting lah. Seolah-olah macam orang nak Tunku kata apa tau, orang tak setuju pada isu ni, macam mencabar dia punya kepimpinan dia. Kalau kau pandai sangat, hang buat lah. Dia ada satu quote tu, aku dah lupa lah kan, to give some clever dick, doing accordingly something lah, aku lupa lah. Dia ada satu dalam buku Chandran Jeshurun sebut pasal tu tau. Ini bukan saya cakap lah, ini Tunku punya words verbatim, saya lupa. Maksudnya kan, even Malaysia sendiri pun pernah menolak untuk menyertai organisasi antarabangsa ni.
Jadi poinnya adalah sebagai sebuah organisasi, ASEAN dia tak boleh dictate. Sebab macam mana negara-negara member ni nak mengatur dia punya diplomasi dia. Tetapi ya, negara-negara ini mempunyai kebolehan sendiri, kehendak sendiri sama ada nak menyertai satu benda ataupun tidak. Ya, sebab macam saya cakap tadi lah, pada akhirnya international relation ni setiap negara adalah berdaulat. Ya. Bukan ASEAN itu sebagai bukan ASEAN sajalah, EU satu apa nama ni, architecture yang lain lah. Ya, yang kita boleh bahaskan dalam tempat lain. Tapi sedikit sebanyak itu je tadi. Kita dah masuk dekat sejam bincangan jadi kita mungkin akan pergi kepada soalan-soalan yang pengakhiran lah, ataupun perbincangan yang akhir. Dia ada satu kan, tadi kita dah sentuh tentang politik keselamatan, kita dah sentuh tentang ekonomi. Mungkin ada satu tentang budaya, projek budaya ASEAN yang bagaimana projek budaya ASEAN ni, dia kita tahulah negara ASEAN ni terdiri daripada pelbagai etnik, budaya, agama, ideologi tadi kita bincangkan tadi. Agama, bangsa, pelbagai. Tetapi macam mana projek budaya ASEAN ni boleh mengharmonikan kerencaman ini tapi dalam masa yang sama boleh memelihara identiti nasional. Ini tajuk yang Koi selalu ni, identiti kebangsaan. Silakan. Ini soalan kat lalas ni, kau bagi soalan ni rumit. Sebab kita dah cakap pasal ekonomi, kita tak cakap pasal budaya. Soalan ni sebenarnya soalan yang memerlukan perbincangan lanjut yang lebih panjang lah. Bukan dalam masa 2-3 minit. Tetapi secara ringkas lah. Secara ringkas. Teaser. Secara ringkas, kita perlu memahami pertamanya tentang dinamika. Rizal tersebut tentang dinamika di dalam ASEAN tu sendiri. Kalau macam untuk saya bahagikan kepada 3 zon. Azan satu zon yang dikatakan zon, dia kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil civilizational zone lah, ataupun peradaban. Zon peradaban. Satu zon peradaban Islam kan. Satu lagi zon peradaban Buddha. Zon peradaban Islam ni adalah seperti di Malaysia, Brunei, Indonesia yang mempunyai 300 sampai 300 ribu penduduk. 300 juta. 300 ribu. Okey, 300 ribu. 300 juta penduduk. Dan pada masa yang sama kita ada satu lagi, iaitu zon peradaban Kristianiti lah, iaitu di sebelah Filipin. Jangan kita macam clash of civilization. Tapi di sini bukannya clash civilization. Sebab kalau dalam konteks sejarah, kalau kita melihat, kita tak macam Eropah lah. Eropah ni berperang sampai juta korbannya. Tapi kalau kita ni bukannya tak ada perang. Ada perang antara negara-negara di zaman dahulu. Tetapi dia bukan di dalam skala yang besar. Tetapi pada masa yang sama, kita ada zon-zon peradaban yang khusus berdasarkan kepada agama dan juga etnik lah. Tapi dalam konteks ni, kita cuba untuk mencari jambatan. Jadi untuk mencari jambatan ni tak dapat tidak, kalau untuk saya lah Azan, kita boleh mengambil daripada hikayat kita sendiri. Kalau hikayat kita ni adalah hikayat berbahasa Melayu. Hikayat berbahasa Melayu maknanya, kalau kita cakap hikayat berbahasa Melayu, maknanya kita berkongsi juga dengan Indonesia. Kita berkongsi juga dengan Brunei. Kita berkongsi juga dengan Singapura. Kita berkongsi juga dengan selatan Thailand. Jadi dalam konteks tu ada negara yang agak besar dan luas yang boleh kita manfaatkan daripada khazanah warisan lampau. Yang mana ada istilah-istilah seperti berkasih-kasihan. Kalau dalam hikayat dan perasaan cinta. Ya, dalam konteks hikayat-hikayat Melayu lama lah yang kita kongsi bersama-sama kan, bukan saja oleh Malaysia macam saya cakap tadi, tapi juga beberapa negara yang lain, dia ada istilah seperti berkasih-kasihan, bermain adik-beradik. Kan? Jadi dalam konteks tu kita boleh menggali kembali dan bagaimana untuk kita menjambatani itu kita kena usahakanlah. Tetapi konsep itu sudah ada. In fact kita bincangkan awal tadi. In fact konsep Greater Malay itu datangnya daripada Filipina sendiri. Kan? Jadi kenapa tidak kita menggali semula dan cuba untuk menjambatani
pelbagai kerencaman. Jadi saya tak boleh nak panjangkan lah sebab ini satu topik yang khusus. Jadi mungkin yang ini sebagai teaser jugalah. Mungkin kita akan perbincangkan di masa siri yang lain lah. Tapi teringat dalam podcast kita dulu, Rizal. Kampung. Apa dia ayat dia? Diplomasi ala kampung. Diplomasi ala kampung kan. Waktu selepas daripada konfrontasi punya kes kan. Dia togetherness lah. Kebersamaan tu Gotong royong. macam ke kampung. Dia sebab dia point dia macam ni. Bila berlaku konfrontasi tu kan, ada perbincangan backdoor lah antara Ghazali Shafi'i dan juga I think General Ali Matopo kot, kalau tak silap, dengan Benny Modani. Punya bincang-bincang 3 orang ni kan dekat Thailand. Tiba-tiba keluar tu, kita ni budaya kita berkongsi satu benda sama. Bila ada masalah, bila ada konflik, kita ada kecenderungan untuk berkampung, berbincang, menyelesaikan masalah bersama-sama, togetherness. Yang itu yang kemudiannya menjadi guiding principle dalam hubungan kerjasama dalam ASEAN. Ya, berkampung. Satu lagi yang nak anekdot sikit lah, sebab orang suka dengar anekdot kan. Contoh boleh kan, kita potong. yes, pernah ada permintaan daripada Indonesia zaman Soeharto, ya, bila berlaku padi yang tak jadi. Ya, padi tak jadi, minta tolong Malaysia. Masa tu Indonesia hantar General Benny Modani lah, ini general paling tinggi tau, ke kedutaan Malaysia di Jakarta, minta bagi tahu kepada kerajaan, boleh tak bagi berapa puluh ribu tan lah, saya pun tak ingat lah. Dan Malaysia bagi. Ya, Malaysia bagi. Dan apa yang jadi adalah Soeharto kemudian dia punya quip lah, komen tu yang menarik. Wah, ini adalah seperti mana diplomasi ala kampung. Kalau rumah kau garam habis, kau pinjam aku. Besok garam kau dah ada, kau pulang balik. Lebih kurang macam tu lah. Okey, cukup perbincangan kita episod kali ni, meriah tentang ASEAN, walaupun banyak lagi benda-benda yang boleh kita pertanyakan. Mungkin kita bawa ke dalam episod yang seterusnya. Ada 9 lagi. Ya, banyak episod lagi. Terima kasih banyak Koi. Okey, terima kasih Rizal. Terima kasih kepada penonton-penonton. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua.